Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam Sembang Agro, podcast Agrobank tahun 2026. Macam biasa, kita turun sendiri di ground. Kita turun di kawasan-kawasan customer-customer kita. Tapi hari ini kita turun di parit 7.5 Sungai Besar Selangor. Kita nak bawakan khas seorang tetamu istimewa. Kita tak akan tunjuk siapa lagi. Tetapi dengan tajuknya hari ini iaitu Skim Takaful Tanaman Padi atau lebih selalu orang sebut STTP. Tapi nak tahu apa itu STTP, kita tonton dulu VT ini. Nama saya Muhammad Nur Zamri. Saya pegawai utama Agro Captive Takaful Limited. Skim Takaful Tanaman Padi ini kita memberikan perlindungan takaful kepada semua pesawah. Benda ni adalah untuk melindungi pesawah kita daripada bencana alam. STTP ini adalah lanjutan daripada tabung bencana tanaman padi yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan. Cuma dalam STTP ini kami memperkenalkan penambahbaikan kepada skim yang sedia ada. Alhamdulillah, masa mula-mula tu sambutannya agak baik. Dalam 50% pesawah yang berdaftar apabila mereka membuka akaun dengan Agrobank. Cuma lepas tu dan ditambah pula bulan 11 2024 ada banjir di utara. So daripada event tu kita pun start bayar pembahasan dalam tahun 2025. So bila pesawat tengok yang ada rakan-rakan mereka lain yang dah dapat manfaat, so kita sambutan tu makin baik, makin ramai pesawah yang bertanya, makin ramai pesawah yang berminat. Perlindungan adalah RM60 sehektar semusim, tapi perlindungan tu dibiayai penuh oleh kerajaan. Pesawah tak perlu bayar 1 sen pun. Mereka hanya perlu buka akaun dan tanda tangan borang takaful. Agrobank adalah institusi ulung di Malaysia yang tampil ke depan menawarkan skim seumpama ini. Buat masa ni ia percuma kepada semua pesawah Malaysia. So saya harap seluruh pesawah Malaysia mengambil peluang ini untuk daftar dengan segera. Jadi itulah penerangan daripada Encik Zamri tentang apa itu skill takaful tanaman padi ini. Salah satu inisiatif yang menarik oleh Agro untuk para pesawah di negara ini. Saya tak nak buang masa sebab hari ini saya rasa sangat istimewa. Dan kebetulan tadi cuaca cantik je. Tengah-tengah ni hujan turun, hujan rintik tapi bukan hujan lebat. Masih lagi boleh kita teruskan pergambaran kita sebab saya tanya kepada tetamu kita. Dia cakap, bang macam mana bang? Dia cakap teruskan saja. Orang panggil hujan rahmat. Jadi insyaAllah kita akan teruskan pergambaran kita pada hari ini untuk Sembang Agro khas untuk anda semua di luar. Saya bawakan khas salah seorang salah seorang customer kita yang menggunakan STTP ini, yang pernah claim pun STTP Skim Takaful Tanaman Padi ini. Bersama saya ada di sebelah kiri saya Encik Hansani. Ya. Ataupun orang kampung katanya panggilnya Husin. Ya. Abang Husin kita kan? Ya. Jadi tadi pun dia cakap panggil saya Abang Husin sajalah. Ya. Okey, jadi bang, mungkin abang boleh cerita sikit nama abang, umur dan apa abang buat dengan sawah ni semua. Saya Muhammad Hansani bin Kamarudin. Nama gelaran kampung saya Husin, Abang Husin aja. Abang Husin. Saya buat sawah padi ni semenjak habis sekolah lah. Oh. Dari awal tahun 90-an sampai sekarang. Lama dah bang? Lama. Jadi kalau ikutkan tu dah lebih 30 tahun dah. Ada. Lebih bang Lebih. Selain tu ada perniagaan lain ke bang dengan cerita abang? Perniagaan ada kebun-kebun sikit lah, kebun sawit. Ada Ada sikit lah usaha-usaha kan kebun sawit, pajak-pajak orang punya, tu je lah. Okey. Selain daripada pengusaha jentera pertanian, tu je. Berapa keluasan yang abang ada, yang abang usahakan ni bang? Saya mengusahakan lebih kurang 6 hektar lah. 6 hektar ni lebih kurang 3 petak. Oh, maksudnya satu petak tu 3 ekar. 3 ekar. Besar bang. Boleh lah. Abang buat seorang ada pekerja lah. Ada, kadang-kadang ada bekerja lah. Mana yang saya boleh buat, saya buat sendiri dulu. Faham. Macam jentera, bajak-bajak ke apa, saya buat sendiri. Kalau yang macam meracun ni, saya guna drone sendiri. Oh. Macam baja, kami upah bangla lah. Oh, okey. Upah orang lah. Upah orang lah. Oh bang,
Boleh cerita sebelum kita nak pergi soalan-soalan ini, saya tak ada dalam soalan, saya sendiri nak tahu bang. Mungkin kat orang luar kat sana, tadi pun kita borak-borak dengan abang. Orang muda sekarang ni tak ramai nak ke arah sawah padi ni. Bak kata Abang Husin tadi sebenarnya sebelum kita record ni, saya dah berbual-bual dengan Abang Husin. Abang Husin cakap, orang muda ni kalau kata 10 orang, mungkin dalam berapa bang? 1 orang ke 2 orang saja Yang berminat yang untuk sawah padi. berminat. Mungkin abang boleh cerita bang tentang sawah padi, selok-beloknya, tips macam mana kita nak mula. Kalau ada orang minat nak buat ni, macam mana bang start dia? Apa yang diperlukan? Yalah, kalau start dari mula ni, kalau ada tanah sendiri boleh. Okay. Kalau tak ada, kita kena sewa bendang lah. Hmm. Sewa bendang, lepas tu kena usahakan sawah kena ratakan. Nak cantik sawah rata lah. Sawah rata lah. Yang proses tu macam mana bang daripada mula? Kalau abang boleh share bang. Proses macam mana tu? Proses kita nak start tanam ni macam mana? Mungkin ada susah dia ke? Mungkin tak sesusah yang orang tengok. Mungkin lah orang muda kat luar ni nak join, nak buat. Tapi mungkin ada tanah sendiri, tapi tak berani. Mungkin dia rasa macam susah ke? Mungkin benda tu senang. Macam mana bang? Boleh cerita sikit? Ya, cabarannya tu tanah kena ratakan, kena bersihkan secukupnya, macam pengaliran kena strategik lah pengaliran. Kalau pengaliran okey, tanah rata, ikut kita nak tanam tabur ke, nak calit ke. Okey. Itu je. Ada 2 pilihan. Itu je. Dia punya harvest tu macam mana bang? Tuai dia. Tuai dia guna mesin padi lah. Mesin padi berapa, dalam tempoh berapa lama bang? Biasanya padi ni kalau ikut matang betul 120 hari ke 115 hari. So baru dapat ni lah. Potong dari tarikh tanam, tabur. Okey, daripada tadi tanam tu 120 ke 150 hari? Tak, 120 atau 110. Paling kalau untuk benih 120 hari. Kalau untuk potong padi biasa 115 boleh potong lah. Macam abang memang ada pembeli ke, pembekal kepada mana ke? Pembeli biasanya Bernas, lepas tu syarikat-syarikat swasta. Terbuka lah, jual itu terbuka. Jadi abang kenal Agrobank ni dari bila bang? Saya kenal Agrobank ni dari saya mula-mula buat bendang, modal beli benih, diracun. Padi pun cantik, pendapatan alhamdulillah cantik, dapat. Kita boleh tambah lagi sawah bendang, sewa tempat lain. Agrobank banyak bantulah. Alhamdulillah lah. Ada tak bang dalam keluarga abang, mungkin anak-anak ikut jejak langkah abang? Tak ada. Anak-anak saya tak ada. Okey. Adik-beradik ada. Adik-beradik lah. Adik-beradik ada. Usahakan di sinilah, di Sungai Besar ni. Sungai Besar ni. Kita dah cerita separuh jalan yang itu bang. Mungkin sekarang kita nak cerita pasal cabaran ni. Mungkin abang boleh cerita secara terperinci sikit, detail sikit lah bang. Cabaran-cabaran yang abang hadapi untuk penanaman sawah padi ni. Lepas tu baru kita nak cerita pasal STTP ni. Cabaran dia pertama sekali bencana alam lah. Kedua serangga. Bencana alam ni biasalah, hujan berlebihan, banjir. Kalau serangga, buat masa sekarang ni serangga yang ditakuti sangat ulat pengorek batang. Macam mana tu bang? Ulat pengorek batang ni dia menyerang umur sebulan, dia dah mula serang dah. Nanti bila dia nak terbit, nak mula mengisi, dia makan santannya. Okey. Jadi bila terbit aja kosong, tak ada padi lah. Kosong padi tu, tak ada apa. Tak ada apa lah. Tak ada apa, kosong. Okey. Dah disedut dia dah. Santan yang nak masuk ke biji padi tu dah. Dia potong dah. Hampa, tak ada, kosong. Dia memang macam ulat kecil je lah bang? Dia asal kupu-kupu je. Masa awal kupu-kupu, dah dia bertelur, jadi ulat tu masuk dalam batang. Kalau ulat pengorek batang ni bang, dia punya tahap kerosakan tu macam mana bang? Sangat teruk ke macam mana? Boleh efek dia tu berapa luas dia punya efek tu? Dia kalau yang musim lepas tadi lah, boleh katakan 60% ke 80%. Dia menyerang. Saya ada buat satu petak dapat 800 kilo. Padinya, hasilnya dapat 800 kilo. Satu petak ni. 800 kilo. Kena serangan ulat batang tu. Memang itulah 60 ke 70, 80% dia memang kuat. Sampai ke 80% boleh pergi 80%.
Oh, ada abang boleh share apa-apa pengalaman abang yang teruk-teruk ni bang? Oh, terus ni musim tadi lah, yang lepas tadi. Ha. Itulah yang pengalaman. Yang ulat tu dengan bencana pula macam mana yang abang hadapi teruk? Mungkin abang boleh cerita sikit macam mana abang boleh benda tu boleh jadi daripada mulanya. Bencana alam ni banjir lah kawasan kami sini. Kawasan kami sini rendah sikit. Masa kebiasaannya musim 2 lah, kebiasaannya musim 2. Musim 2. Musim 2 bermula 1 hari bulan 10. Okey. Menuju ke musim tengkujuh. Ni macam nak ke hujung tahun punya musim tu Hujung lah. tahun lah. Itu musim 2. Ha. Musim 1. Musim 1 hari bulan 4. Oh, bermaknanya sekarang ni dah Ini bulan kami buat yang sekarang ni ha. untuk musim 1. Oh, okey. Musim 1 2026. Okey. Nanti kami potong padi ujung bulan 7 masuk ke bulan 8. Musim 2 baru 1 hari bulan 10 2026. Oh, 1 bulan 10 2026 bang Okey, maknanya setahun tu 2 kali lah Setahun untuk 2 abang dan pesawat-pesawat lain ni bersiap sedia lah. Okey, itulah kita nak bagi tu dekat orang luar sana. Sebenarnya kita datang dekat Sungai Besar ni ada ramai sebenarnya, cuma yang available setakat ni Abang Husin kita je yang nak borak. Mungkin kalau lepas ni kita boleh jumpa kawan-kawan yang lain ni kan. Dia boleh cerita pasal pengalaman dia juga kan. So sebab lepas ni kita akan ke utara pula bang. Jumpa pesawat-pesawat kat sana pula yang memang ada buat tu. Tu sekejap lagi kita akan share tontonan kepada anda di luar sana untuk lihat sendiri pengalaman mereka tentang STTP ni yang dah pernah claim dah pun. Jadi kita nak cerita pasal STTP, abang sendiri tahu STTP ni lah bang kan? Ya. Apa yang abang dengar pasal STTP ni pula mula-mula bang Mula-mula dia beritahu STTP ni insurans sawah padi. Okey, alright. Insurans sawah padi terbuka ke semua sawah-sawah padi. Ambil borang di Agrobank. Alright. Isi borang hantar saja. Okey. Tiba masanya ada bencana alam kita boleh claim. Ada bayaran tak bang? Itu kita nak tahu. Ada tak kena charge? Tak ada. Semua percuma. Oh, bagus lah. Syarat dia hanya ada akaun lah. Ada akaun lah. Yang buat abang berminat dengan STTP ni sebabkan dia offer tu lah. Apa? Ya. Pegawai kita yang datang lah bang. Dia borang ambil di bank je atau di PPK. Tu je. Ambil borang isi, buat report balai, tanggap gambar kalau bencana alam, tanggap gambar, hantar ke PPK atau Agrobank. Mungkin abang boleh kongsikan dekat orang luar ni bang. Sedengar cerita abang dah claim 2 kali bang betul? Ya. 2 kali juga yang abang memang dapat lah. Berapa lama pun semua kita tak nak cerita, tapi kita nak tahu abang dapat. Jadi mungkin abang boleh cerita bang, ketika itu apa yang berlaku sehingga abang claim STTP ni bang? Dan macam mana proses dia? Ceritalah bang, cerita sikit. Masa tu tahun musim 1 2025 ada bencana alam, banjir lah. Kawasan kami ni rendah, jadi mudah tenggelam. Masa tu saya pergi Agrobank, dia bagi borang, suruh isi, tangkap gambar, hantar. Lebih kurang 4 bulan, tengok ada duit masuk dalam akaun. Alhamdulillah. Oh, itu yang kali pertama? Kali pertama. Ketika itu bukan ulat batang tu apa? Ulat bencana alam. Bencana alam? Banjir lah? Banjir. Selain abang ada kawan-kawan yang lain? Ada. So semua pun? Ya, yang semua yang claim dapat. Alhamdulillah. Perasaan dah tentu. Gembira lah. Dapat lah. Tampung kos yang dah kena bencana alam tadi. Agrobank ni membantu lah bang. Banyak bantu lah. Alhamdulillah bang. Itu yang kali pertama lah. Jadi yang kali kedua pula apa cerita dia pula bang? Kali kedua ni musim 2. Tahun? 2025. Tahun lepas ni? Tahun lepas. Baru lagi lah bang? Baru. So macam mana bang? Itu ulat batang. Sama juga ambil borang, isi, report, balai, hantar. Jadi bang, bila abang dah dapat claim, dah dapat dengan bencana alam, Agrobank bantu macam abang cakap tadi, mungkin abang boleh gambarkan pendapat abang, perasaan abang tentang STTP ni sendiri bang. Mungkin boleh cerita sikit. Alhamdulillah lah, STTP ni membantu lah. Dapat tolong membantu lah. Masalah kos yang tinggi kan sekarang ni, dapatlah bantu. Lepaslah beli benih, beli racun sikit. Tu je lah. Sebelum kita nak pergi ke pengakhir rancangan kita, kan kita nak tonton dulu ada satu video ni. Kita ada buat animasi bang. Okay. Kita ada buat animasi. Kita nak bagi orang
di luar sana tengok dulu apa animasinya. Kita pernah keluar di YouTube Agrobank. Jadi kita paparkan sekali lagi, kita rehat seketika. Jadi teruskan menonton. Tidak, sawah padi aku. Kenapa ni Jo? Padi aku dah rosak kena banjir. Jo, dengan skim takaful tanaman padi, kau tak perlu risau lagi kalau sawah kena bencana. Betul ke ni? Apa yang kita boleh dapat? Untuk bencana alam, kau akan terima perlindungan sehingga RM3,000. Kalau kena serangan penyakit dan makhluk perosak pula, sehingga RM1,500. Kedua-duanya beri perlindungan untuk setiap hektar semusim. Berapa aku nak kena bayar untuk carum STTP ni? RM60 je. Setakat ini, kerajaan beri subsidi penuh untuk petani. Macam mana nak daftar ni, Mat? Isi borang cadangan STTP semasa daftar skim baja padi Kerajaan Persekutuan. Kalau nak buat tuntutan nanti pula macam mana? Isi borang tuntutan di Agrobank atau Pertubuhan Peladang Kawasan PPK dalam masa 30 hari selepas kejadian. Berapa lama proses dia, Mat? Sebaiknya serah borang tuntutan dalam masa 14 hari selepas bencana supaya pihak mereka boleh proses secepat yang mungkin. Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Panggilan Agrobank. Email ke customer@agrobank.com.my ataupun layari www.agrobank.com.my. Hui, betul-betul ngam ni. Macam ni baru ngam. Okey, kembali lagi kita di dalam Sema Agro. Episod yang kali ini kita buat STTP. Kita dah tanya Abang Hussein macam-macam Abang Hussein kongsikan tadi macam mana STTP ni. Kali ni ringkas je sebab kita nak tahu STTP ni apa. Dan sebagai penutup sekejap lagi, kita nak bawa satu testimoni di mana pesawah-pesawah ni ada bercerita tentang STTP ni juga tapi dalam bentuk ringkas. Jangan lupa untuk like, komen dan share. Tapi sebelum kita nak buat penutup, bang, dekat luar sana macam saya cakap abang lah, saya pun ada terlibat dengan Maha apa. So, sebenarnya ramai anak muda nak menceburi bidang-bidang pertanian dalam sawah apa semua. Cuma mereka tak tahu platform, mereka tak berani, mereka tak tahu bagaimana cara dan tak nampak lagi. Mungkin abang boleh bagi nasihat kepada anak-anak dan juga adik-adik di luar sana ni bang, yang ingin jadi mungkin seperti Abang Hussein ni. Bagus, Alhamdulillah. Kalau ada anak-anak muda yang ingin buat sawah padi, saya syorkan lah. Tak jadi masalah lah. Kalau masalah sawah padi ni rujuk je dengan Jabatan Pertanian. Bagus nasihat tu bang. Okay. Boleh rujuk je Jabatan Pertanian ke PPK ke. Dia orang boleh bantu. Oh, dari sudut macam ni dia bantu tu bang? Dia orang bantu dari segi pengurusan, racun, macam-macam lah dia orang boleh bantu. Kalau buat permulaan dia orang akan bantu. Pasal pertanian ni boleh katakan masa depan cerah lah. Kenapa abang cakap itu bang? Menarik tu. Yang cerahnya, kalau bagi saya lah, subsidi dapat. Lepas tu harga padi dah meningkat. Macam segi racun-racun pun subsidi ada bagi, bajak pun ada bagi. Bang, sedikit bang, Abang Hussein, harapan abang dalam industri sekarang yang abang ceburi ni, harapan di masa mungkin bukan 5 tahun, mungkin 10 tahun lagi, mungkin di masa-masa akan datang lagi, apa harapan abang? Harapan saya padi ni mungkin akan mendapat hasil yang lebih tinggi lah. Minta hasil yang lebih tinggi. Pasal buat masa sekarang hasil memang menurun. Bang, tak kisah bang, boleh kongsi sikit kenapa bang cakap pasal menurun tu? Pasal menurun ni pertama sekali serangan penyakit. Kalau bencana alam ni tak menentu kan. Penyakit lah. Serangan itulah yang pertama ulat batang. Kedua macam jenis karah. Macam mana tu? BLB. Karah, BLB dia jenis macam virus. Oh, okey. Kepada tumbuhan itu? Oh, cerita sikit bang. Ini yang kita nak tahu. Seronok tak jadi nak tutup lah bang. Saya pun nak tahu. Padi ni, karah ni dia bermula umur 2 bulan ke atas padi. Dia menyerang
daun padi itu akan mula-mula bintik-bintik. Bintik keperangan lah. Dia akan merebak. Nanti dah lama-lama dah mula terbit sampai ke daun pengasuh. Ya. Yang bahaya sampai daun pengasuh. Kalau sampai daun pengasuh nanti kalau dah terbit tangkai padi terjejas. Tang situ. Kira jenis BLB, BLS, karah daun. Ni bahaya juga ni. Memang tiap musim ada. Abang sendiri pernah kena? Kena. Punca dia tadi tu bang? Punca dia buat masa ni tak boleh nak kesan lagi. Asalnya dia macam virus lah senang. Dia bukan daripada binatang? Tak ada. Memang virus? Virus. Oh, ini menarik. Ini patut awal-awal kita nak tahu ni. Ini tak ada kamera pun tak apa. Saya nak tahu. Dia asal bukan jenis serangga, bukan jenis apa. Dia jenis virus. Oh, memang ada bang? Memang ada. Betul, saya nak faham. Virus tu datang daripada luar import ke? Bukan memang di sawah padi ni memang dari ada? sawah padi memang ada. Tak tahulah dia datang tu, dia menyerang padi, umur padi 60 hari. Faham. Padi nak mula terbit, lagi kuat. Penyakit ni baru ada ke dulu lagi dah ada? Dari dulu dah. So kalau macam abang ni detect benda ni macam mana? Abang mula dapat tahu simptom dia tu macam mana? Dari pokok padi tu. Dari pokok padi dia mula, itulah bintik-bintik hitam, bintik-bintik perang. Oh, itulah yang simptom dia tadi tu. So abang tengok tu abang dah boleh agak lah. Ini memang nak kena lah ni. Lama dia akan merebak, daun padi tu merah-merah, kuning-kuning, tepi-tepinya tu mula-mula. Lepas tu merebak lah lagi. Cara abang nak potong dia macam mana? Maksud abang nak hapuskan dia punya? Hapuskan ni kena kita pakai racun kimia lah yang sekarang ada. Racun kimia dengan organik. Bang, kalau macam padi ni apa baja dia pakai ke semua bang? Takat yang hari ini kami pakai baja subsidi kerajaan lah. Dia baja apa bang kat sini? Orang panggil biasa baja campuran. So kitaran dia berapa kali nak kena letak baja ni semua bang? Mula-mula baja sebatian atau baja urea. Urea pasal dengan. Lepas tu baru baja, orang panggil baja buah lah. Ada lagi baja buah. Lepas tu kalau nak beli, kena baja tambahan lah belilah. Bang, kalau kata selain daripada baja-baja ni ada bukan subsidi, memang sendiri punya ada? Tak adalah? Tak ada, kena belilah. Kena belilah yang subsidi. Atau guna baja semburan. Selain daripada harapan abang tadi, mungkin abang, apa yang abang harapkan lagi mungkin daripada sudut agrobanknya ke, daripada kerajaan sendiri ke, daripada orang-orang luar sendiri yang menonton video ni? Saya harap kalau dari pihak kerajaan tu, kalau bantuan subsidi tu teruskanlah. Kalau yang ada itu keluarkan. Itulah dari pihak agrobank saya ucapkan terima kasih lah kerana ada STTP. Sangat-sangat bantu bang. Sangat membantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So lepas ni kalau ada apa-apa, orang terutama kepada pesawat-pesawat di luar sana lah, tak kisah di mana pun anda di Malaysia ini, menggunakan skim takaful tanaman padi ni, STTP ni. Jadi itu saja pada hari ini untuk Sembang Agro, Podcast Agrobank 2026 ini kita dengan tajuknya STTP. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Abang Husin kita yang nama betulnya Abang Han Sani. Abang Han Sani. Tapi orang kampung panggil Abang Husin. Alright. Terima kasih banyak Abang Husin. Sama-sama. Jadi buat anda di luar sana yang ada mungkin cadangan-cadangan ataupun tajuk-tajuk yang anda rasa perlu kami kupaskan lagi, perlu anda tahu, nak belajar ataupun perkongsian-perkongsian yang menarik, boleh terus hantar ke ruangan komen atau boleh terus DM dan PM ke mana-mana platform sosial media kami. InsyaAllah admin kita akan tengok benda tu. Dan kepada anda-anda yang menonton, kalau ada salah silap daripada kami mohon maaf. InsyaAllah jangan lupa like, komen dan share. Saya Azwan Hairul. Itu saja di Sembang Agro Podcast Agrobank 2026. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya Cik Farid Hizani bin Cik Yo. Saya berasal daripada Perlis, menetap di Kampung Semadung, Berseri, Perlis. Mengusahakan sawah ni lebih kurang dalam 15 tahun lah. Bantuan tu daripada PPK. PPK, lepas tu Jabatan Pertanian. Mula dari situ lah. Selalunya dekat PPK tu kan dia ada expo apa kan. PPK dia akan maklum dekat saya masa tu lah. Saya dah biasa terima, baru lepas terima yang banjir baru ni. Bulan 11. Cabaran dia banyak sebab kami kawasan Luak Mada ni. Cuaca ni kadang-kadang tak menentu. Saya biasa kena ribut, masa kena angin tu, padi tengah masak. Padi saya tu roboh habis lah. Tidur. Roboh habis, lepas tu ada yang duduk dalam layak. Bila padi roboh duduk layak ni, dia kadang padi tu rosak lah, dia akan tumbuh. Mesin pun nak ambil memang 100% tak boleh ambil lah. Lepas tu baru saya ambil STTP tu.
saya suruh kepada semua petani, skim ni sangat bagus. Lepas tu dia kalau boleh semua pakat daftar lah ambil STP ni kata. Sebab tak rugi pun kata. Kalau kita tak ambil skim STP ni, jadi tanaman yang kita usaha ni jadi tak ada, kalau apa-apa jadi kita tak boleh nak cover ikut mana. Kalau dapat skim ni, at least kita boleh beli benih balik, cover balik duit traktor untuk kita buat balik untuk yang musim pula tu lah. Kira meringankan beban lah. Saya Haji Jamil dan isteri saya Basarah, tinggal kampung Utara Bus, Kayang Perlis. Masa lepas saya berpencen, saya berusaha ke sawah padi lah. Saya diperkenalkan oleh Mada kawasan Kayang. Skim takaful ni lah. Sebab kita merancang lah, sebab ini memang untuk apa sebagai satu backup lah untuk petani-petani di kawasan tanian. Kalau seandainya berlaku apa-apa masalah dari segi banjir ke apa, kita ada satu bantuan khas lah yang akan bantu petani-petani ni. Tahun ni dalam bulan November 2025 kita alami masalah banjir lah. Saya cadangkan agak-agak semua pesawat kita adalah lebih baik dan bagi untuk menjaminkan masa depan untuk dari tanaman-tanaman kita untuk mengambil skim takaful. Itu saya cadangkan lah. Saya rasa satu skim yang bagus lah untuk petani-petani dan pesawat-pesawat padi lah. Assalamualaikum. Saya Azizan bin Sa'ad dari Kampung Ran, Mukim Mengulang, Tayak Perlis. Bagi banyak. Tangguh sendiri. Banjir itu selepas tanam padi yang ada umur sebulan, 2 minggu ada, 1 minggu ada, semua tenggelam. Habis banjir dah kemarau pula. Kemarau pun 20 kolong dah. Padi semua duduk macam tu, tak ada isi. Asal orang buat dulu isi borang di PPK, lepas tu terus pergi Agrobank. Banyak-banyak terima kasih lah kepada Agrobank. Dah dulu sampai lah kan. Saya pun duk kenang kira pegawai-pegawai yang pencen dulu pun saya duk berhubung balik. Makna kenang jasa mereka kan. Patut kita kalau ada dalam pertanian ni, patut kena ada ambil lah dengan Agrobank ni. Sawah sepatutnya kena ambil lah. Bencana ada macam-macam kan. Banjir ke, ribut ke, kebakaran ke. Bencana sepatut ambil lah. Nama saya Aiman Hamduddin Miramli. Saya duduk di Batu Dua, Jalan Akhir Bukit. Saya ada dengar yang orang ada buat skim takaful daripada padi, daripada kena bencana apa-apa kan, kita boleh claim dari situ lah. Saya ambil ni untuk tujuan ke depan ni lah, kalau jadi bencana apa lagi banjir ke, ada sakit apa-apa ke kat padi kita, nanti kita boleh ada juga backup untuk masa ke depan dia. Musim depan ni ada kena banjir, dia kata dah masuk senarai semua dah untuk nak claim tu, cuma dalam masa terdekat ni lah akan dapat tu lah. Yang mana-mana ada sawah tak kira lah, kecil ke besar ke, sewa ke, wajib ke, perlu ada takaful ni sebab nak kena apa-apa musim ke depan nanti banjir ke, bencana apa ke kita tak tahu. So kita kena standby lah baru.